Yang Berhormat Timbalan Menteri, kalau yang Adam Ratlan ini rasuah amountnya adalah 4.6 juta ringgit, sekarang dia bayar balik 4.1 juta ringgit, jadi masih ada 500,000. Mana pergi? Jadi dia masih boleh dibebaskan begitu saja. 500,000 tau. Mathematics yang berhormat sangat bagus. Saya pun pelik lah. I don't understand the logic. 4.1 juta di compoundkan. Jadi 500 juta di mana? Yang berhormat Si Putih boleh jawab. Saya tak boleh jawab. Tapi saya percaya mungkin SPRM boleh membuat satu kenyataan RM500,000. RM500,000 memberikan kenapa perkara ini berlaku, dan yang berhormat perlu fikir juga. Saya difahamkan bila perkara ini disuarakan bila ada perbahasan hujan di mahkamah, sebenarnya pendakwa raya telah memohon bahawa dia diberi DNA, discharge not amounting to acquittal, tetapi mahkamah memberi acquittal. Ini di luar kuasa SPRM. It's not the power of the SPRM to control the discretion of the judge. Tetapi itu RM500,000. Seperti yang berhormat pun, saya pun pelik. Saya ramai di antara ahli parlimen sendiri pun menanya, kalau macam itu, esok hari syok lah kita curi juga. Dan lepas tu kita fine compound, bayar korang sikit, kita boleh belah. Yang Berhormat Timbalan Menteri, macam mana dengan jiran Bagan Bera itu, yang kes itu ialah melibatkan 170 juta ringgit cash. Jadi selepas beliau dan pembantunya pulangkan duit itu, lepas tu macam tak ada apa-apa. Adakah AGC akan lepaskan beliau begitu saja? Saya sebenarnya mahu tanya, adakah ini adalah hala tuju bagi SPRM ataupun AGC? Jadi kalau kita libatkan dalam rasuah, kita hanya kita perlu pulangkan saja. Lepas tu tak ada apa-apa pendakwaan diambil oleh pihak kerajaan. Yang Berhormat Si Putih, saya ingin bagi tahu bahawa dalam penyiasatan yang berhormat Bera, saya difahamkan penyiasatan belum habis. Perkara itu di mana dalam lagi penyiasatan, satu keputusan muktamad belum dibuat. Dan bilakah keputusan muktamad itu akan dibuat, saya tidak tahu. Itu mungkin tak lama lagi lah, itu saya difahamkan.